berbagai-bagai mutiara ilmu dan bermacam-macam kefahaman yang berharga. Maka barang siapa yang dibukakan baginya pintu-pintu kefahaman tentang kandungannya dari kaum mukminin, akan berkekalan terbuka semua pintu-pintunya, dan disitulah akan meruntuk cahayanya yang luas, cahayanya dan luas ilmunya, sehingga dia tidak akan merasa jenuh sama sekali untuk membacanya pada siang dan malam, kerana dia telah menemui pada Al-Quran itu maksudnya dan mencapai semua kehendaknya. Begitulah sepatutnya sifatnya seorang murid yang benar. Telah berkata Tuan Guru Syekh Abu Madian rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih, tiada dipanggil seorang murid itu sebagai murid sehinggalah dia memperoleh dari Al-Quran itu apa yang dicita-citakannya. Utamakan membaca surah-surah yang khusus. Wahai saudaraku, hendaklah anda membiasakan diri untuk membaca surah-surah dan ayat-ayat yang dianjurkan oleh hadis Nabi SAW, supaya membacanya pada setengah waktunya. Di antaranya, hendaklah anda membaca pada setiap malam surah Alif Lam Mim Sajdah, surah Tabarakal Mulk, surah Al-Waqi'ah dan Amanar Rasul hingga ke akhir surahnya, iaitu daripada surah Baqarah, surah Al-Dukhan pada setiap malam Isnin dan Jumaat, surah Kahfi pada hari Jumaat dan malamnya. Jika boleh, jangan tinggalkan membaca surah-surah Al-Munjiyat, iaitu surah-surah yang menyelamatkan, semuanya 7 surah pada setiap malam, kerana yang demikian itu termasuk ada kelebihan yang besar. Di antaranya, hendaklah anda membaca ketika berpagi dan berpetang ayat-ayat pertama dari surah Al-Hadid, penghabisan surah Al-Hasyr, surah-surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain 3 kali. Begitu pula jangan lupa membaca surah-surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain ketika hendak tidur bersama dengan ayat kursi dan Qul ya ayyuhal kafirun, dan jadikanlah penutupnya ayat berikut, wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan yang benar dan dialah yang menunjuk ke jalan yang benar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Al-Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad mengingatkan kita tentang nilai Al-Quranul Karim dan kandungannya yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita mengetahui bahawa Al-Quranul Karim merupakan mukjizat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun antara mukjizat yang terbesar dan mukjizat yang kekal yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita tahu setiap para nabi diberikan mukjizat sesuai dengan kemahiran ataupun kepakaran umat mereka di zaman itu. Nabi Allah Musa alaihissalam dihantarkan kepada kaum yang mana mereka mahir dalam bidang sihir ataupun silap mata. Maka diberikan kuasa silap mata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dihantarkan kepada kaum yang mana kaumnya mahir dalam bidang perubatan, dapat mengubat itu dan ini. Maka diberikan mukjizat kepada Nabi Isa untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang tidak dapat disembuh oleh umat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihantarkan kepada kaum Quraisy, yang mana kaum Quraisy ni mereka berbangga dengan fasahah, dengan kefasihan. Bahkan mereka akan seakan-akan bertanding siapa yang mempunyai kefasihan dan kasidah-kasidah yang paling fasih di kalangan mereka itu akan ditulis dengan gold, dan kemudian akan digantungkan di kawasan Kaabah ataupun di sekeliling Kaabah. Maka bila diturunkan Al-Quranul Karim, maka diturunkan Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kesemua orang Arab yang mana mereka ini fasih, maka bila mendengar ayat Al-Quranul Karim semuanya duduk kepada Al-Quranul Karim. Bahkan mereka berpesan satu dengan yang lain, kalau boleh jangan dengar Al-Quranul Karim kerana kamu akan seakan-akan tersihir daripada ayat Al-Quranul Karim.
Ya ayyuhallazina amanu la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Mereka berpesan, wahai, janganlah kamu la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan kamu mendengar Quran ini, walghaw fihi, kalau kamu jalan, kalau kamu terdengar Al-Quran ini, tutup telinga kamu. Kerana takut-takut kamu seakan-akan mereka kata kamu akan dirasuk oleh Al-Quran ini. Bahkan apabila orang Arab ataupun orang kafir Quraisy mereka ingin menghentikan Rasulullah SAW daripada berdakwah, mereka telah menghantar Walid bin Mughirah, salah satu pembesar mereka, untuk offer kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, kalau kamu nak kerajaan, kami berikan kerajaan. Kamu nak kekayaan, kami berikan kekayaan. Kamu nak wanita yang paling cantik, kami berikan wanita yang paling cantik. Kalau kamu minta sihat, kena rasuk dan sebagainya, kami berikan. Kami datangkan doktor yang terbaik untuk ubatkan kamu. Maka Nabi SAW membacakan ayat Al-Quran. Hamim tanzilu minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun basyiran wa nadhiran fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Walhasil, bila Walid bin Mughirah dengar ayat Al-Quran yang dibacakan kepada baginda Rasul daripada Rasulullah SAW, dan yang membaca ini adalah Rasulullah SAW. Yang Al-Quran itu dah indah, tapi dibaca pula dengan orang yang paling indah, Nabi Muhammad SAW. Sehingga Walid bin Mughirah meletakkan tangannya pada mulut baginda Rasulullah yang mulia dan mengatakan, cukup wahai Muhammad. Yang ini dia dah tak boleh, yang ini terkesan Walid bin Mughirah daripada bacaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia kembali kepada kaumnya, dan kaumnya bila melihat wajahnya Walid bin Mughirah, dia kata, Walid bin Mughirah ni masa dia pergi kepada Muhammad, wajah dia lain. Bila dia balik daripada Muhammad, wajah dia berubah. Alas, yang ini dah terkesan dengan Rasulullah SAW dan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Wahakala, yang mereka mengetahui daripada nilai Al-Quranul Karim. Bahkan Allah SWT mencabar orang-orang Arab Quraisy yang berbangga dengan kefasihan mereka. Dia kata, qul la in ijtama'at al-insu wal jinnu ala ayati bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum ba'dhan zahira. Katakanlah wahai Rasulullah Muhammad, kalaulah berkumpul orang yang terdahulu dan orang yang terkemudian daripada kaum manusia dan jin untuk mendatangkan seumpama Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi, mereka tak akan mampu untuk mendatangkan seumpama Al-Quran. Walaupun mereka hanya dapat, walaupun perkataan itu mereka cuba nak samakan, tapi tidak akan sama kefasihan dan rahasia yang Allah SWT letakkan di dalam Al-Quran, kerana ia adalah kalam Allah. Bahkan kemudian Allah turunkan lagi dia punya cabaran itu, challenge itu daripada bawah, dicabar untuk mendatangkan seluruh Al-Quran. Diturunkan cabaran tersebut untuk mendatangkan 10 ayat dan 10 surah daripada Al-Quran. Am yaquluna iftara, qul in iftaraitu qul fa'tu bi asyri suwarin mithli. Jadi kalau kamu rasa kamu mampu, bawa datang 10 daripada surah seperti Al-Quran, pun tak boleh juga. Kemudian diturunkan lagi cabaran, kata dengan 3 ayat Al-Quran ataupun bi aksar surah, dengan surah yang paling pendek. Setengah mengatakan inna a'tainaka al-kautsar, surah yang paling pendek. Maka itu pun mereka tak mampu untuk mendatangkan seperti mana yang telah kefasihan dan rahasia yang Allah SWT letakkan di dalam Al-Quran. Maka ini merupakan satu nikmat yang besar yang Allah SWT berikan kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW. Dan tak lama lagi datang kepada kita satu bulan yang paling agung, dan salah satu sebab keagungannya bulan Ramadan adalah diturunkan Al-Quran di dalam bulan tersebut. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang Allah SWT turunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Mulanya penurunan Al-Quran di bulan Ramadan, dan secara khusus inna anzalnahu fi lailatul qadr, diturunkan Al-Quran itu daripada Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia, yang pada malam Lailatul Qadar. Maka kita umat Nabi Muhammad SAW sangat beruntung dengan rezeki Allah SWT berikan, iaitu Al-Quran. Dan Alhamdulillah, semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin banyak kita mendalami isi kandungan Al-Quran, semakin banyak kita mengamalkan daripada akhlak-akhlak yang diajarkan di dalam Al-Quran, maka akan menjamin kebahagiaan kehidupan kita di dunia ini dan juga di akhirat.
Bahkan seperti mana yang disebutkan, bulan Ramadan antara khususiyahnya adalah ditambahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi, dan penambahan rezeki itu secara seperti mana yang diajarkan oleh para salihin, yang ditambahkan rezeki di bulan Ramadan. Kenapa? Sebab memang amal ketaatan itu mudah untuk dilakukan di bulan Ramadan, dan dosa-dosa itu dijadikan susah untuk dilakukan di bulan Ramadan. Dan antara perkara yang akan mendatangkan keberkatan rezeki adalah amalan ketaatan. Jadi bila datang bulan Ramadan dan dipermudahkan kita untuk melakukan segala amal ketaatan, maka di situ terbuka pintu rezeki yang luas daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan Ramadan tahun ini bulan yang terbaik untuk kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, zuriat kita, dan juga untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga menjadi asbab kedatangan bulan Ramadan, menjadi asbab dibukakan segala pintu kebaikan dan ditutup segala pintu keburukan. Amin, Allahumma amin. La ilaha illallah. Dan ketahuilah bahawa Al-Quran itu adalah laut yang tidak bertepi, dan daripadanya lah disalur berbagai-bagai mutiara ilmu dan bermacam-macam kefahaman yang berharga. Maka barang siapa yang dibukakan baginya pintu-pintu kefahaman tentang kandungannya dari kaum mukminin, akan berkekalan terbuka semua pintu-pintunya, dan disitulah akan meruncuk cahayanya dan luas ilmunya, sehingga dia tidak akan merasa jenuh sama sekali untuk membacanya pada siang dan malam, kerana dia telah menemui pada Al-Quran itu maksud. Nah, kata Sayyidina Uthman bin Affan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamillah." Kalau hati kita ni bersih, maka dia tak akan puas, tak akan kenyang daripada membaca Al-Quran. Jadi semakin banyak kita mampu membaca Al-Quran, itu sebagai satu tanda kebersihan hati kita. Semakin mudah untuk kita membaca Al-Quran, semakin mudah untuk kita mendampingi Al-Quran, semakin mudah untuk kita mengamalkan Al-Quran, semakin mudah untuk kita merenungi kandungan Al-Quran. Itu sebagai satu tanda yang mana Allah Subhanahu wa taala telah bersihkan hati kita. Maka semakin hati kita bersih, semakin hati kita mudah untuk mengamalkan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita. Amin, Allahumma amin. Dan berkata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi rahimahullah taala, beliau mengatakan bahawa setiap tahun datangnya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala membukakan kefahaman yang baru kepada aku daripada Al-Quran. Jadi kefahaman yang ada dalam Bismillahirrahmanirrahim, iaitu ditambah pada bulan Ramadan. Apa yang ada dalam surah Fatihah ditambah, apa yang ada dalam surah Baqarah ditambah, apa yang ada dalam surah Ali Imran ditambah, apa yang ada dalam surah An-Nisa. Yang ini walhasil keseluruhan Al-Quran. Jadi walaupun tahun lepas itu dah diberikan kefahaman, akan tetapi ditambah lagi. Tahun ini bertambah, tahun depan bertambah. Kenapa? Kerana hubungan mereka dengan Al-Quran, kerana penghayatan mereka kepada isi kandungan Al-Quran secara khusus di bulan Ramadan. Berapa ramai orang-orang salih ataupun orang-orang alim bila tiba bulan Ramadan, khalas, tutup semua kitab-kitab ilmu, maka yang dibaca hanyalah Al-Quranul Karim. Begitu juga kita, kalau boleh kita memperbanyakkan daripada membaca Al-Quran. Dan tak salah kalau kita nak menghadiri majlis ilmu dan sebagainya di bulan Ramadan, akan tetapi yang kita waktu yang paling banyak kita berikan di bulan Ramadan adalah membaca daripada Al-Quran. Berkata Tuan Guru Syekh Abu Madian rahimahullah ta'ala, Abu Madian ini guru kepada Zainal Faqih Muqaddam, yang kita ratibkan Fatihah setiap kali kita baca ratib Al-Aqas. Zainal Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi, ini guru Syekh Abu Madian. Beliau mengatakan tidak dipanggil seorang murid itu seorang murid. Murid ni apa? Murid ni bukan belajar kat sekolah lah. Murid ni orang yang menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa Arab, arada yuridu iradatan fahuwa murid. Murid orang yang menginginkan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berjalan di atas satu jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan tiada dipanggil seorang murid sebagai murid sehinggalah dia memperoleh dari Al-Quran itu apa yang dicita-citakan. Ini apa yang diinginkan daripada keperluan dunia, daripada keperluan barzakh, daripada keperluan akhirat, semuanya dia akan dapat daripada Al-Quranul Karim. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, kalau tali kendali unta aku itu hilang, la wajadtu min Quranul Karim. Iaitu kalau aku punya tali unta itu hilang, aku akan dapat cari balik berdasarkan daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim.
Yang ini maksudnya apa? Segala apa yang dia perlukan daripada keperluan dunia pun dia boleh dapat uji dia tu daripada Al-Quran Karim. Dan ini yang diajarkan oleh para salafus salih, yang ini banyak daripada ayat-ayat kalau kita perlukan ini, perlukan itu, semua ini diambil daripada Al-Quran Karim. Kemudian Imam Hidayat mengatakan, wahai saudaraku, hendaklah anda membiasakan diri untuk membaca surah-surah dan ayat-ayat yang dianjurkan oleh hadis Nabi SAW supaya membacanya pada setengah-setengah waktunya. Di antaranya hendaklah anda membaca pada setiap malam surah Alif Lam Mim, Sajdah dan Tabarakalladzi biyadihi mulk. Alhamdulillah, sepanjang tahun kita dekat masjid-masjid kat Johor kita baca surah Al-Mulk. Mungkin di bulan Ramadan kadang-kadang tak ada masa, tapi kita cuba istiqamahkan. Kalau pada malam-malam yang biasa dianjurkan oleh Rasulullah, Nabi tak tinggal, apatah lagi di bulan Ramadan. Jadi kita cuba jadikan kita punya minimum kita punya bacaan Al-Quran setiap hari, iaitu waktu pagi baca Yasin, khususnya di bulan Ramadan kita tak tinggal Yasin. Di waktu petang kita baca Waqiah, tak tinggal. Malam kita baca Alif Lam Mim, Sajdah dan surah Al-Mulk. Kita sampai awal sebelum Isyak di masjid, maka ada waktu kita baca. Jangan sebelum sampai masjid sibuk cek handphone dan sebagainya. Ini habiskan wirid-wirid yang perlu kita baca, yang perlu kita bacakan setiap hari. Kalau tak habis lagi Yasin, kita baca Yasin. Tak habis lagi Waqiah, baca Waqiah. Kalau kita ada dah habis baca, kita habiskan Alif Lam Mim, Sajdah, Al-Mulk dan sebagainya, maka pastikan setiap hari kita tak tinggal daripada surah-surah tersebut. Dan bila tiba hari Jumaat, kita tambah baca surah Kahfi. Pada hari Jumaat kita boleh tambah baca surah Dukhan, di mana disebutkan di sini pada hari Isnin digalakkan untuk baca surah Dukhan juga. Jadi hari surah Dukhan pada hari Isnin dan pada hari Jumaat. Wah, kata ini untuk secara umum hari-hari kita baca Al-Quran seperti mana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan kita cuba jaga secara khusus di bulan Ramadan. Adapun kita punya khatam di bulan Ramadan, yakni kalau tahun lepas kita mampu untuk khatam satu khatam setengah, tahun ni kita cuba tambahkan 10 kali khatam. Kalau kita tahun lepas dah 10 kali khatam, kita cuba naikkan. Kalau hasil ziyadah yang kita cuba tingkatkan. Di malam hari mungkin dalam solat, kalau kita tak mampu untuk nak baca, nak letak Quran yang berdiri kat depan kan, untuk baca dalam Al-Quran dalam sembahyang, mungkin kita hafal Yasin, kita baca Yasin dalam solat witir kita di waktu malam. Itu juga macam mana kita nak memperbanyakkan daripada solat-solat sunat kita di bulan Ramadan. Kita plan daripada sebelum masuk bulan Ramadan, apa yang kita nak lakukan di bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana disebutkan oleh orang yang berjaya di bulan Ramadan adalah orang yang sebelum datang di bulan Ramadan dia dah ada plan di dalam bulan Ramadan. Kita dah tahu dah kita nak buat. Mesti macam mana kita nak sempurnakan kita punya puasa. Macam mana kita nak plan. Okey, tahu insya-Allah 20 rakaat, 23 rakaat, insya-Allah daripada awal Ramadan sehingga akhir Ramadan kita cuba tak miss. Walaupun ada kaul kata oh ini sunat lah, itu macam-macam perbahasan kan. Bila tiba je Ramadan, oh semuanya nak berbahas 8 ke 20 ke. Alas, kita nak cuba yang paling banyak. Sebab apa Nabi kata Allah min anfusikum khairan, tunjukkan kepada Allah keinginan kamu akan kebaikan. Yang kesungguhan kamu dalam melakukan kebaikan itu tunjuk, kata Nabi SAW. Jadi bila kita nak tunjukkan kebaikan, kesungguhan kita dalam melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sekarang ni dah tak ada persoalan 8 ke 20. Obviously yang paling sempurna, yang paling banyak dan yang paling sempurna. Jadi perbahasan 8 ke 20 ke itu ke ini ke surah panjang ke surah pendek, dan kalau kita buat nak pergi masjid yang baca panjang, ya kita baca panjang. Kalau kita tak mampu, cari. Alhamdulillah kat Johor ni dekat Wali Hasan ni masih lagi 9.30, 9.45 insya-Allah boleh habis 23 rakaat. Jadi khalas kita boleh istiqamah 23 rakaat setiap malam dengan kita pergi dekat tempat-tempat macam tu. Tapi pergi bukan dengan niat sebab apa, sebab nak laju. Yang ni kita nak cuba dengan sempurna, sembahyang dengan sempurna, tapi short and sweet. Yang ni bukanlah nak laju sehingga kita punya tumakninah tak terjaga, tapi kita cuba dengan laju dalam keadaan kita punya tumakninah semua terjaga. Jadi kita pastikan kita punya Ramadan, kita punya puasa, kita punya qiyam. Obatnya kita solat-solat sunat kita. Kalau rawatib kita pada sepanjang tahun mungkin ada lopong sana lopong sini, make sure kita punya rawatib 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat
2 rakaat lepas isyak di bulan Ramadan, kalau boleh daripada awal Ramadan sehingga akhir Ramadan, kalau boleh kita niatkan untuk jaga. Dan kalau boleh kita tambah lagi, mungkin 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Mungkin bulan lain kita sibuk dengan makan dan sebagainya, tapi di bulan Ramadan ada banyak free time, dan kita boleh tambah ibadat tersebut. Wahakala itu juga duha. Mungkin duha pada bulan-bulan lain kita buat akal, iaitu rakaatin, 2 rakaat je. Tapi di bulan Ramadan kita juga tambahkan alal akal mungkin paling kurang 4 rakaat. Tak boleh dah yang minimum di bulan Ramadan. Kalau kita nak tunjukkan kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, paling kurang mungkin 4. Tapi kalau boleh kita ada masa, kita buat 8. Walaupun dengan dulu surah-surah pendek, kuliah al-kafirun, qul huwallahu ahad. Nanti kita dapat settlekan 8 rakaat. Begitu juga dengan witir. Witir kita cuba 3 rakaat itu dah dengan imam berjemaah. Paling kurang balik rumah kita sembahyang lagi 2 rakaat bersendirian dah jadi 5. Mungkin lepas sahur kita ada masa lagi sembahyang lagi witir 2 rakaat dah jadi 7. Dan kalau kita boleh istiqamah sepanjang Ramadan 11 rakaat witir, hadza ahsan. Kalau kita dapat istiqamah sepanjang Ramadan witir 11 rakaat, hadza ahsan. Berapa banyak Syekh Abu Bakar bin Salim daripada mudanya sampailah beliau wafat, sampai beliau meninggal dunia, tak pernah kurang daripada 11 rakaat dia punya witir. Jadi daripada kecil sampai ke besar, kita ni kalau boleh ni bulan Ramadan, bulan-bulan mulia, ataupun pada malam-malam yang mulia, kita cuba pasang niat yang untuk sempurnakan daripada ibadah-ibadah tersebut. Dan pada waktu yang sama, lebih penting daripada kita beri perhatian kepada solat-solat sunat, kalau kita ada tertinggal solat-solat fardu, maka ini waktu yang paling afdal akan solat fardu kita. Kalau solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, kata Rasulullah, rakaatan qabla al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita qada 2 rakaat solat fardu yang mungkin kita tertinggal ataupun yang kita rasa kurang pengadaan kita dalam menunaikan solat fardu dahulu. Kita qada, dia punya afdal jauh lebih bernilai. Qada solat jauh lebih bernilai daripada kita melakukan solat-solat sunat tersebut. Maka kita bagi insan ada nafsi basirah, setiap manusia mengetahui keadaan diri mereka sendiri. Maka benda-benda yang fardu yang mungkin kita terlepas pandang sebelum ni, maka di waktu Ramadan merupakan waktu yang paling afdal untuk kita lakukan. Dan kita ambil peluang di bulan Ramadan untuk mengqadakan ibadah-ibadah fardu kita yang mungkin kita tertinggal sebelum ni. Tapi kalau dah tak ada benda yang untuk nak diqada, maka kebanyakan daripada ibadah-ibadah sunat, kerana ibadah-ibadah sunat diberikan pahala fardu, dan pahala fardu dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali ganda. Maka semakin kita menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala kesungguhan kita untuk beribadah, untuk mendapatkan keridhaan-Nya Allah, untuk mendapatkan rahmat-Nya Allah, untuk mendapatkan pengampunan-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan dalam hadis qudsi, yang kita dekatkan diri kita kepada Allah satu dekat, Allah dekat satu hasta. Kita dekat satu hasta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita satu dekat. Wahakala ini nak menunjukkan lebih laju, Allah ingin menunjukkan sifat kedermawan dan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tinggal lagi kita je nak ke tak. Maka seperti mana yang disebutkan oleh sebagian orang salih, dia kata apa? Allah menyediakan pemberian dan anugerahnya kepada hamba-hambanya di akhir malam, iaitu qiyamul lail. Jadi orang yang tak nak bangun malam ni, dia sebenarnya yang menolak pemberian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak nak bangun malam, orang yang tak nak berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir malam, pada hakikatnya dia menolak pemberian Allah. Ini contohkan kat dunia, ada orang nak beri bantuan kepada kita, nak tolong kita, dia kata datang pejabat saya akan berikan bantuan. Sampai sudah dia tak nak datang. Jadi siapa yang tak nak terima bantuan sebab tak nak datang pada pejabat, dah kata datang pejabat, insya-Allah boleh dapat pemberian. Allah Subhanahu wa taala kata syuf. Bahkan dalam hadis, dalam satu yang mengatakan aqrabu ma yakunu rabbi min 'abdi. Biasanya kita dengar apa? Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbi wa huwa sajid. Waktu yang paling hamba dekat kepada Allah sewaktu dia sujud. Tapi waktu yang Allah paling dekat pada hamba-Nya di akhir malam. Maka kalau kita nak dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersujud kepada Allah di waktu malam. Waktu yang mana dulu akan mendekatkan diri kepada satu dengan yang lain. Moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita
daripada orang-orang yang dituliskan kejayaan mereka sebelum masuk ke bulan Ramadan. Dengan kita memperbanyakkan niat-niat yang baik di bulan Ramadan, dengan kita memperbanyakkan kita punya jadual, kita dah plan kita punya jadual daripada awal Ramadan sehingga akhir Ramadan, apa yang kita ingin lakukan, apa yang kita ingin perbanyakkan, dan kita juga plan apa yang kita ingin kurangkan juga di bulan Ramadan, daripada apa yang melalaikan kita daripada mengaji Allah Subhanahu wa taala, mungkin daripada handphone, daripada TV, daripada itu dan ini kita dah plan dah. Kalau tak boleh nak tinggalkan keseluruhannya, kita kurangkan waktu bersama handphone, bersama TV dan sebagainya, sehingga kita dapat gunakan waktu-waktu itu kepada perkara-perkara yang lebih bermanfaat, insya-Allah taala. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallim minna mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma baqiya min Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala al-qiyam wa siyam wa tilawatil Quran wa ihfazna min al-atham wa ta'inna bil qalil min al-manam ya dzal jalal wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.